Korang pernah tak sakit gigi dan doktor suggest untuk buat rawatan akar? So, apa itu rawatan akar? Rawatan akar ni adalah satu prosedur yang kita buat untuk selamatkan gigi yang dah ada infection ataupun dah rosak teruk daripada dicabut. Dalam gigi kita ada satu saluran saraf. So, bila saraf ni dah expose ataupun terdedah disebabkan oleh pecah ke ataupun lubang yang sudah besar, so dia akan menyebabkan sakit yang berdenyut, bengkak ataupun sampai boleh demam. So, kalau korang ada tanda-tanda macam ni, berkemungkinan besar korang dah kena buat rawatan akar ni. So, apa doktor akan buat untuk rawatan akar ni? Yang pertama, doktor akan buang saluran saraf yang dah affected. Yang kedua, kita akan cuci betul-betul dalam saluran akar dan saraf tu. Dan yang ketiga, doktor akan tampal ataupun isi balik saluran akar yang dah terdedah supaya kita boleh guna balik gigi tu seperti biasa. Ramai orang ingat rawatan akar ni sebenarnya sakit, tapi tak. Sebab kita akan bagi bius. Semasa buat rawatan, korang tak akan rasa sakit. Dan bila dah siap, sepatutnya gigi itu dah tak akan ada rasa sakit dah. So, apa kelebihan kita buat rawatan akar ni? Kita nak selamatkan gigi itu daripada dicabut. Kalau dibiarkan lagi lama, infection lagi teruk, gigi korang mungkin akan dah tak boleh diselamatkan dan perlu cabutan. So, kalau ada gigi korang yang sakit berpanjangan, bengkak, tak hilang-hilang, so tu adalah mungkin tanda-tanda yang korang memerlukan rawatan akar ni. Lebih cepat dirawat, lebih besar peluang untuk kita selamatkan gigi tersebut.